Alright, ini memang sangat-sangat membantu untuk abang-abang buka skru kerusi. Dekat depan saya ni ada lagi satu barang daripada DCA. Yang ini kita panggil dia angle driver drill. Okay, jom kita unboxing, kita tengok apa ada kat dalam. Untuk daripada pandangan pertama, kita akan nampak dia punya hard case. Memang dia solid hard case lah. Memang dia punya hard case ni memang solid. Hard case yang sangat-sangat keras. Okay, tak mudah patah. Kalau kita unboxing, kita tengok apa ada kat dalam. Macam biasalah, benda pertama yang kita akan jumpa dia punya manual book. Lepas tu, sebelum kita pergi ke angle driver dia, kita tunjuk dulu bateri berapa volt. Untuk bateri dia datang 2 bateri 12 volt. Okey, 2 bateri 12 volt. Right. Ni dua-dua bateri ni abang dapat. Lepas tu dengan dia punya fast charging stand charge. Okey, jenis charger duduk, bukan jenis charger cocok dekat bateri tu. Alright, dia punya jenis charger duduk. Kalau kita on, abang boleh tengok macam ni lah. Okey, ni kalau kita on. Alright, kalau tengah merah ni dia tengah charge. Kalau dia hijau maksudnya dia dah full lah. Okey, sekarang kita pergi dekat dia punya angle driver. Yang ni kita panggil dia angle driver drill bang. Alright, ini model AD JZ14-10 keluaran daripada DCA. Alright, ini untuk forward reverse dia lah. Untuk forward reverse dia dekat sini. Lepas tu dia punya apa tu orang panggil, dia punya untuk on dia ada dekat sini, switch on dia. Lepas tu yang ni dia punya drill. Okey, ini jenis kalau macam car wash, bukan car wash, dia detailing ataupun kawasan-kawasan angle yang memang L angle yang susah kita nak capai untuk screwdriver drill tegak, kita boleh pakai angle driver ni lah. Okey, kalau kita pasang, ni abang boleh tengok lah kat sini. Alright, ini memang sangat-sangat membantu untuk abang-abang buka skru kerusi seat ke, mana-mana kerja detailing ke, cushion ke, sofa ke, benda-benda yang susah kita nak jangkau pakai normal drill, kita boleh pakai angle drill. Alright, angle drill. Untuk DCA ni harga dia dalam 300 lebih lah, harga dalam 300 lebih. Kalau ada yang berminat untuk dapatkan angle driver yang bentuk dia macam ni, abang boleh datang dekat mana-mana cawangan One-S yang berdekatan dengan abang, atau abang nak jumpa saya atau nak tengok terus depan mata ni, barang ni ada dekat Bukit Jalil, Taman LTLT. Okey, tapi kalau abang dekat dengan Puchong, abang pergi Puchong. Kalau abang dekat dengan Seri Petaling, abang boleh pergi Seri Petaling, tak ada masalah. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.